Sijil emas ini nampak cantik, tapi betulkah ianya sah ada tanda tangan Certified SIA ataupun sekadar Certified Manufacturer? Perbezaannya besar. Certified SIA ni siapa? Mereka adalah penguji bertauliah yang menjalankan ujian ketulinan logam termasuklah emas. Ujian mereka bukan hanya sekadar calik-calik. Caranya adalah dengan gorisan dan ujian asid, fire assay, ujian makmal, ujian elektronik dan juga ujian X-ray fluorescent. Semua ujian-ujian ini dijalankan sebelum sesuatu emas diberi pengiktirafan rasmi ketulinan. Kalau anda nak tahu, semua emas-emas public gold melalui proses-proses ini. Setiap keping emas disahkan tulen oleh Certified SIA. Jadi, bukan hanya cantik di mata, tapi diyakini dari segi sains dan juga ketulinan. Emas public gold bukan sahaja emas tulen. Ianya juga adalah emas yang termurah di pasaran, spread yang rendah bila kita nak jual semula. Dan yang paling penting sekali, mudah dicairkan bila kita perlukan tunai. Jadi, jangan sekadar kita beli emas sebab ianya murah dan cantik sahaja. Pastikan anda tahu juga apa yang anda pegang. Semoga perkongsian saya ini memberikan anda manfaat dan jemput follow saya untuk info lanjut tentang emas.